Kecoh dalam dunia politik Sabah menjelang PRN kali ini, apabila Ketua Exco Wiramuda Star, Jordan Jude Aaron, mengumumkan peletakan jawatan serta-merta dan nekat bertanding sebagai calon bebas di kerusi Dewan Undangan Negeri Tulid. Jordan mendakwa dirinya kena prank oleh Presiden Star, Datuk Jeffrey Kitingan, yang kononnya tidak menunaikan janji memberi kerusi tersebut kepadanya, walaupun telah dipersetujui dalam mesyuarat parti pada Oktober lalu. Dalam kenyataannya di Facebook, Jordan mendedahkan bahawa pertama, Jeffrey telah mengumumkan pencalonannya untuk Dewan Undangan Negeri Tulid secara terbuka di Sokit Villa, disahkan pula oleh mesyuarat Biro Politik Star. Kedua, beliau telah mengeluarkan belanja sendiri untuk bahan kempen baju, bendera, deposit pencalonan dan rela menderma semua itu kepada calon lain dalam Star. Ketiga, namun akhirnya, namanya digugurkan daripada senarai calon sebenar. Lebih mengejutkan, Timbalan Exco Wiramuda Star, Razidin Robert, juga mengalami nasib sama walaupun diumumkan 2 kali sebagai bakal calon untuk Dewan Undangan Negeri Bingko. Langkah ini memberi gambaran bahawa ketegangan dalaman semakin meningkat dalam Star, terutama di kalangan sayap muda yang berasa disisihkan. Jordan menginda kepimpinan tertinggi dengan berkata, "Saya sanggup berkorban supaya Presiden membuka mata dan tidak mengulangi kesilapan yang sama dengan generasi akan datang." Tindakan Jordan bertanding bebas boleh memberi kesan langsung kepada kekuatan Star di kawasan pedalaman Sabah, khususnya di Nabawan dan Tulid, 2 kubu penting bagi parti itu. Langkah Jordan membawa 3 kesan besar menjelang PRN Sabah. Pertama, cerminan konflik dalaman Star. Bila sayap muda mula memberontak, ia isyarat bahawa komunikasi dalam parti goyah. Kedua, risiko perpecahan undi. Dengan Jordan bertanding bebas, Star mungkin kehilangan undi akar umbi di kawasan yang sama. Ketiga, citra kepimpinan Jeffrey tercabar. Dakwaan prank terhadap Presiden boleh menjejaskan imej parti di mata pengundi muda. Lebih-lebih lagi, Star kini berdepan persaingan sengit selepas keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dan kini cuba membina kekuatan sendiri di bawah blok baharu Gerakan Bersatu Sabah, GBS. Dari sudut analisis, tindakan Jordan ini bukan sekadar isu kecewa tidak dicalonkan, tetapi tanda krisis kepercayaan generasi muda terhadap kepimpinan lama dalam politik Sabah. Ia juga memperlihatkan cabaran sebenar parti-parti tempatan dalam menyeimbangkan antara idealisme anak muda dan strategi kuasa parti. Dan yang menarik, walaupun Jordan bertanding bebas, beliau mungkin menarik simpati pengundi muda yang kecewa dengan politik janji yang tidak ditepati. Dalam erti kata lain, prank politik ini boleh jadi titik perubahan lanskap Star di mata anak muda Sabah.